dari 5 bintang, berapa Encik Aidi boleh bagi dan nak recommend tak dekat orang lain yang nak buat rumah? Okey, saya bagi 5 bintang lah, dan saya rekomen pada semua yang melihat ni boleh itulah dengan Sofia ni berpuas hati. Rumah 700 kaki persegi, inilah yang anda akan dapat. Biasanya kalau rumah harga bajet atau berpatutan, orang akan cakap scammer. Betul ke? Boleh percaya ke? Tapi dengan Asofia Properties, insya-Allah, bina dari hati pasti jadi. Kali ni kita nak interview tuan rumah. Saya Luqman Aidi bin Aziz, asal dari Pitu Geng, Kampung Pitu Geng. Kita nak tanya macam mana perasaan dia lepas dapat kunci untuk rumah ni. Alhamdulillah, saya berpuas hatilah dengan keadaan rumah, pembuatan rumah semuanya okey, alhamdulillah. Seronok tak ada dapur baru, boleh masak-masak untuk anak-anak kan? Seronok sangat-sangat. Mudah basah lah kalau rumah Kelantan kita, mudah basah lah, urus saya gapo semua okey. Okey, jom kita tua rumah ni. Hubung dengan Asofia ni senang ke komunikasi? Oh, terlalu senang sebab saya selalu WhatsApp ke media terbaiklah, balas selalu. Tak nunggu lama. Kak Berpuas siap hati. malam. Siap malam. Ikut time saya ni sibuk. Malam tu saya masih boleh mesej dengan Azuni. Ini ruang tamu bagi rumah ni. Nampak ruang tamu dia sangat luas dan cantik. Dan ruangan yang paling saya suka ialah ruangan ni. Kalau korang boleh tengok, dengan campuran warna pink dekat layout dia. Dan juga ni, dekorasi dia ni memang sangat cantik dan nampak mewah. Kita tengok dekat bilik dulu. Ni bilik yang pertama lah. Ni bilik master bedroom. Ada sekali bilik dan juga bilik air. Boleh masuk dan tengok. Ni pun pilihan warna dia pun warna pink juga. Ni bilik yang kedua. Satu bilik cukup untuk letakkan katil, almari. Ini pun sama juga, boleh letakkan tempat untuk katil dan juga tempat untuk berhias. Berdekatan dengan bilik ni pun ada tandas juga. Ni tandas yang kedua lah. Tandas yang pertama tadi dekat bilik master bedroom. Sebuah rumah wajiblah kena ada dapur. Isteri-isteri mestilah suka kalau ada dapur yang luas dan cantik macam ni. Nampak tak? Kita ada fully tiles dekat bawah ni. Dan seterusnya ada tabletop dan juga semestinya lah sinki. Rumah ni asalnya 700 kaki persegi, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Sebab ada rezeki lebih, tuan rumah tambah 4 bilik dan juga 2 bilik air. Asofia Property Terbaik!